permainan rakyat di mana anak-anak bermain berbaling menggunakan slipper. Jadi permainan ni biasa main di kampung tapi sekarang dimainkan di Sunway. Okey, tugas pihak lawan adalah untuk membangunkan slipper yang berada di tengah tu, dan pihak yang satu lagi akan defense supaya pihak lawan tidak dapat membangunkan kasut-kasut di tengah. Kita kena baling tadi. So bila kena keluar. Oh, tukar. So boleh tukar lah. So kalau kena seorang tu dia mati lah. Sampai last sekali lah. Tadi kalah menang? Tadi kalah. So yang last tu maknanya dia menang ke? Dia menang. Oh, dia menang? Yes. Oh, okey. Tapi kita boleh tim. Dia kosong. Pihak lawan pastikan susunan kasut ni jatuh, lepas tu peranan game akan bermula. Bila tim tadi dapat bangunkan kasut tu, dikira dia menang lah Menang. So berapa kosong lah? 4-0. 4-0. Mati. Main tipu je. Main tipu? Main tipu. Kalah je main tipu lah. Kalah main tipu. Ini pun tak ada ni kan? Belum. Permainan ni kelihatan tim muda tapi memerlukan tenaga dan juga kegerak yang agak kuat kerana ia seperti bermain bola sepak di padang.
sekolah ke semua ni? Ada sekolah lain. Sekolah lain sama tapi duduk di dekat-dekat lah. dekat sini lah. So memang pertama main dekat sini lah. So setiap time memang tak miss main kat sini. Main. Tak pernah miss lah kot. Main je lah. Masih main dah. Oh okey. So permainan ni memang hari-hari main benda yang sama? Tak ada lah, ikut pun lah. Kadang nak main bola. Oh okey, hari ni main kat sini lah. Tipe-tipe. Permainan tadi itu ditamatkan bila terdengarnya bacaan Al-Quran daripada masjid ni. Itulah kehebatan anak-anak masa ni menghormati waktu solat walaupun bermain pada ketika petang hari. Terbaik untuk anak-anak selalu.